Kita kena rujuk yang ni. Dia ada dua set. Set A dengan set B. So kena buat kedua-duanya. Mulakan dengan set A dulu. Maksudnya kita kena angkat dulu butang yang pertama. Dah siap butang pertama, baru butang kedua, ketiga sampai 68. Dah siap set A, baru masuk set B. Sekejap je. Tapi bila masuk set B, jangan mula daripada nombor 8 pula. Nombor 8 dah siap, terus masuk nombor 7. Dia menurun. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So, nombor 1 macam mana nak buat? Ini nombor 1 awak. Okay. Sekarang ni, pastikan awak punya gigi jentera ni, dia lurus saja. Lurus saja. Okay? Awak angkat macam ni. Ini namanya angkat butang. Kita angkat, benda ni ada terangkat ni. Masukkan pada yang yang terangkat saja. Nampak? Ni. Masuk benang metalik. Okey. Tutupkan dia. Okey. Nampak? Angkat butang nombor 1, masukkan 1 kali benang metalik tu So, sekarang nombor 2, tenunan biasa sebanyak 2 kali. So, ni kena buka. Plain wave. Pusing sini. Tadi lurus, ni pusing sini dulu. Pusing sini dulu, lepas tu awak masuk lubang. Pastikan lubang ni betul-betul awak masuk. Sebab kadang-kadang nanti ada yang dia terangkat 2 urat. Nanti awak punya tenunan tak lawa dia. Nampak? Nampak macam tu. Ambil sekat. Ini rapatkan dia. Rapatkan dia. Okey, 1. Kalau tadi ke sini kan, kita lawan arah. Sebab dia 2 kali plain wave. Dia akan ada yang saya rasa terima kasih lah. Jaga tepi kali. Luruskan. Siap. Set 1. Nombor 2 sama juga, angkat benang nombor 1 lagi sekali. Proses yang sama. Nak masuk benang metalik. Proses yang sama diulas sampai 3 set. Ya? Benda ni. Okay, dah masuk plain wave 2 kali. Boleh Serang kan? Masuk lagi kali ketiga, last kali, kali ketiga ya.